menguatkan kedudukan umat Islam, orang Melayu kita di tanah Melayu. Strategi sama sebenarnya apa yang mereka buat di Palestin. Dalam masa yang sama, bagaimana mereka melaksanakan strategi tersebut, mereka pecah-pecahkan dunia Islam. Kemudian mereka bawa orang-orang Yahudi daripada benua Eropah yang kononnya dizalimi dan ditindas. Kemudian mereka tempatkan di bumi Palestin. Sehingga orang Palestin lama-lama jadi berkurang. Kemudian ada yang dihalau keluar dalam peristiwa yang pertama dan seterusnya. Cuma kita nak wujudnya sebab wilayah kita ni tidak sepanas dan sehangat wilayah di timur. Tapi di sana kepentingannya lagi besar berbanding dengan wilayah kita, khususnya kepentingan gerakan Zionisme yang berpakat dengan gerakan imperialisme. Wujudnya negara haram Israel itu tidak lain dan tidak bukan hasil daripada pakatan ini. Imperialisme Barat ada masalahnya dari sudut ekonomi dan lain-lain. Adapun gerakan Zionisme ada masalahnya demi untuk kepentingan agama Yahudi yang mengatakan bahawa bumi Palestin itu adalah negara mereka. Itu yang didakwa oleh mereka. Pusatnya di situ. Dia akan dipecahkan kepada seluruh negara-negara itu. Cuma wilayah kita ni tidaklah sehangat wilayah yang kita sebutkan tadi di Timur Tengah. Namun begitu kesannya tetap berlaku. Sehinggalah apa yang saya ucapkan terima kasih kepada pembentang-pembentang dan kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan diskusi kita ini insya-Allah akan membuahkan hasil yang bermakna kepada kita semua untuk kita bawa, dan yang penting ialah untuk kita sebarkan kepada masyarakat di bawah sana, khususnya generasi muda, supaya mereka peka dan celak dengan apa yang berlaku kepada tanah air kita dan seterusnya apa yang kita nak bina untuk pada masa yang akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.